tapi feel engine tu macam GS juga ah. Hai guys, Assalamualaikum, what's up guys. Hari ni kita ada satu bike BMW R90. Okey, motor ni adalah tahun 2017. Didatangi dengan full accessories. Kita ada dapat side bags. Okey, side bags ni untuk sesiapa yang pergi dan balik kerja ataupun nak pergi ride weekend, kiri dan kanan. Okey, didatangi dengan boxer engine. Same as like a GS punya engine, but this one diorang apply to the R90. Okay, rasa mountain bike pun boleh. So dekat sini more to comfort bike. Mari sini saya tunjuk awak. Owner lama dia adalah custom for the race bar ni, bagi tinggi supaya kedudukan korang lebih selesa. Kalau tidak, dia akan lebih rendah. So this one bukan standard, sini dah custom. So ini boleh adjust, korang nak tegak sini sikit boleh, nak macam ni lagi pun boleh. So kita try tengok meter dia macam mana. Mileage pun rendah lagi. Okey, mileage pun masih rendah. Kita try start. So motor ni basically dia same like bawa GS punya feel, but dia more to naked bike sikit lah. Tapi feel engine tu macam GS juga lah. So special dia adalah dual Akrapovic kat sini. Memang best apa yang grab motor ni. So ni adalah lampu-lampu yang korang akan dapat. Nice. Side mirror pun kita dah tukar. So sesiapa yang berminat dengan motor ini boleh terus datang ke Chia Motor Shah Alam, Seksyen 15 Shah Alam. Dan kami beroperasi dari pukul 9 pagi hingga 6 petang, daripada Isnin hingga Sabtu. Jangan lupa datang guys.